aku ada tertengok lah klip video ya. PMX kata dia naik kereta dengan Trump tu. Hebatlah, hebat. Tapi dia tidak terpukau. Aku tak tahu sama ada ini betul ke tidak. Tapi aku tengok saja, aku nak cakap sikit lah. Ya. Memang dia tak terpukau, tapi dia dipukau. Ya. Dia dipukau sampaikan perjanjian dengan Trump tu memang nampak berat sebelah. Kena pukau lah tu ya. Apa walanun ni bela kata tu perjanjian tu nak turunkan tarif semua tu. Tapi kamu tengok tarif tu berapa saja yang turun. Sedangkan kita 1 trilion melibatkan pelaburan di Amerika ataupun kerjasama dengan Amerika tu semua. Ya. Dan lagi tak masuk akal bila dalam perjanjian tu dia suruh kita beli gas daripada Amerika weh. Bukan kita pengeluar gas ke? Apa benda lah ni? Kena pukau lah tu. Macam mana anak-anak Non? Pak Non kena pukau, tak tahu ke? Dia memang tak terpukau tapi dia kena pukau.